Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, saya Muhammad Yazid Haikal bin Muhammad Najib dari kelas T2S2.06. Pada hari ini akan membentangkan suatu dapatan saya tentang pengaruh perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial di bawah kursus EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Dan yang saya hormati Puan Siti Fadilah binti Faham selaku pensyarah saya, iaitu pensyarah Sosiologi dalam Pendidikan. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan kepada slide yang pertama, iaitu pengenalan kepada sesi pembentangan hari ini. Baik, sebelum kita pergi jauh berkenaan dengan mobiliti sosial, perubahan pendidikan, apa semua tu, kita seeloknya kena tahu dulu pendidikan ini dari sudut sosiologinya apa peranannya. Jadi kita teruskan. Umumnya pendidikan berfungsi sebagai wahana pembangunan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang amat diperlukan oleh individu dalam usaha melahirkan insan sejahtera yang seimbang dari sudut jeri, iaitu jasmani, rohani, emosi dan intelek secara holistik. Yang ini seperti mana yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia. Pendidikan turut berperanan sebagai mekanisme mobiliti sosial. Jika kita tengok juga peranan pendidikan dalam konteks sosiologi itu sendiri. Jadi berperanan sebagai mekanisme mobiliti sosial dengan menyediakan ruang dan peluang kepada individu untuk memperbaiki serta mengubah kedudukan sosioekonomi mereka ke tahap yang lebih baik. Fenomena ini secara tak langsung berkait rapat dengan realiti impak sosial yang melibatkan amalan kompetitif dan unsur ketidaksamaan yang lahir daripada struktur masyarakat makro yang berhierarki. Sebab kalau kita tahu kat kehidupan masyarakat di Malaysia ini sangatlah berpaksikan unsur stratifikasi sosial, yang mana setiap lapisan masyarakat tu ada pembahagian kelasnya. So, datang daripada situlah unsur ketidaksamaan yang mana memberi impak secara langsung kepada kualiti pendidikan ataupun mobiliti sosial setiap individu itu. Selepas kita dah tengok peranan pendidikan tadi tu, pendidikan peranan sebagai mekanisme mobiliti sosial. Jadi, untuk kita kritikalkan lagi perbincangan kita pada malam ini, izinkan saya untuk mempersembahkan beberapa isu-isu ataupun kita panggil sebagai persoalan yang timbul apabila kita membincangkan tentang perkara ini. Baik, antara perkara yang saya gariskan atau yang saya highlightkan dalam perbincangan kali ini ialah bagaimana perubahan dalam sistem pendidikan itu mempengaruhi peluang mobiliti sosial murid sekolah rendah. Kemudian apakah bentuk mobiliti sosial yang boleh dicapai melalui pendidikan di peringkat sekolah rendah. Baik, yang ketiga, faktor apakah yang menentukan kejayaan atau kegagalan mobiliti sosial dalam kalangan murid. Baik, yang keempat, soalan dia, bagaimanakah perubahan pedagogi dan teknologi menyumbang kepada peningkatan atau ketidaksamaan peluang. Akhir sekali adalah apakah implikasi mobiliti sosial terhadap perkembangan pendidikan murid itu sendiri. Kelima-lima soalan ini insya-Allah kita akan jawab secara berperingkat melalui penerangan saya dan infografik yang akan ditunjukkan selepas ini. Baiklah, kita pergi kepada kandungan kita yang pertama, iaitu konsep mobiliti sosial. Kita kena tahu dulu maksud dan definisi mobiliti sosial itu apa, kemudian baru kita boleh pergi ke perbincangan seterusnya. Baik, saya mudahkan di sini. Definisi mobiliti sosial ni kita boleh faham, dia merupakan suatu pergerakan individu dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain atau perpindahan status.
kepada status yang berbeza. Baik, selalunya dia melibatkan perubahan kedudukan sosial seorang sama ada ke tahap yang lagi tinggi ataupun yang lebih rendah. Saya boleh datangkan satu contoh yang untuk kita semua senang faham, iaitu yang pertama adalah uh, ada seorang suri rumah. Baik, suri rumah kita tahu dia tak bekerja. Jadi dari segi sosioekonomi status dia, dia taklah berpendapatan. Kalau ada pun mungkin sedikit. Tapi tiba-tiba pada satu hari dia ditawarkan untuk bekerja sebagai ahli ahli perniagaan dalam satu sektor tertentu ataupun di suatu tempat lah. Jadi selepas dia terima jawatan itu ataupun pekerjaan itu, maka dia secara automatiknya telah meningkatkan kedudukan sosial dia yang sebelum ini sekadar suri rumah, yang tak ada berpendapatan sangat, tiba-tiba jadi seorang ahli perniagaan yang gaji tetap bulanan. Jadi sosioekonomik status dia dah makin kuat, yang mana berlakunya satu bentuk mobility sosial, itu yang kita panggil mobility sosial lah. So yang saya cakap tu, contoh tadi tu adalah contoh kepada bentuk mobility menegak. Yang mana mobility menegak ni dia atas ataupun bawah je. Dan dia kebiasaannya lah lazimnya memberikan impak yang besar kepada SES, pendapatan orang kata. Kemudian dia menyumbangkan juga kepada persepsi masyarakat, dan taraf hidup. Dia meningkatkan taraf hidup. Yang tadi punya kes adalah dia meningkatkan taraf hidup dia. Tapi lain kes pula kalau dia daripada seorang yang kaya raya tiba-tiba dicop sebagai muflis. Jadi SES dia yang pada awalnya tinggi turun mendadak menjadi SES yang sangat-sangat rendah, menyebabkan taraf hidup dia menurun sekaligus dia mengalami mobility sosial yang menurun. Jadi kedudukan sosial dia daripada atas turun ke bawah. Itu yang contoh yang ke bawah lah. So yang mobility mendata ni kebanyakan ni tiada kesan yang ketara lah dari sudut perubahan ataupun persepsi masyarakat lah. Sebab tiada tumpuan khusus untuk kita tengok mobility mendata ni. Baik. Baik, tadi kita dah tengok definisi mobility sosial secara umum. Kali ini kita tengok konsep mobility sosial dalam konteks pendidikan sedikit. Mula untuk kita spesifikkan dalam pendidikan. Baik, saya datangkan kepada anda semua beberapa kes untuk murid latar belakang keluarga pendapatan rendah. SES rendah kita panggil dia kan. Baik, untuk yang contoh pertama dan kedua kita biasa dengar dah, iaitu seorang anak kepada petani dapat bekerja sebagai doktor di hospital swasta. Kemudian yang contoh kedua ni pun sama, sangat awam. Seorang anak daripada peternak ayam dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara disebabkan keputusan cemerlang SPM-nya dengan beasiswa penuh. Baik, yang ini kita boleh simpulkan beberapa faktor kejayaan yang menjadikan sesuatu mobility sosial itu berlaku pada contoh yang pertama dan yang kedua. Jadi kita boleh trace ataupun kenal pasti apakah faktor yang menyebabkan mobility sosial positif itu berlaku. Jadi saya ada keluarkan beberapa fakta, iaitu kebanyakannya mobility sosial jenis ini adalah daripada kesedaran lah, datang daripada kesedaran individu itu sendiri. Baik, yang pertama adalah pendidikan sebagai laluan keluar daripada kitaran kemiskinan. Yang mana seorang anak tadi, yang anak kepada orang miskin tadi, dia sedar bahawa pendidikan ni adalah salah satu jalan untuk dia keluar daripada kepompong kemiskinan. So, secara tidak langsung dia boleh untuk meningkatkan taraf kehidupan dia yang pada sebelum ini mungkin dia agak menderita ataupun sesara, untuk kedudukan yang orang kata lebih selesa lagi, begitu. Kemudian yang kedua, aspirasi untuk mengubah taraf hidup keluarga. Yang ini kita anggapkan bahawa
Setiap anak-anak yang miskin itu dia tidak mampu, dia tidak dapat tahan sebab tengok ibu dan ayah dia bekerja dalam keadaan susah, lepas tu hasilnya pun kurang. Jadi menjadi salah satu cetusan motivasi untuk anak itu supaya belajar bersungguh-sungguh, kemudian dapat keputusan cemerlang, kemudian dapat mengubah nasib keluarga mereka. Macam tu. Kemudian yang ketiga, keperluan merebut peluang bantuan pendidikan yang ada. Yang ini kita tak nafikan bahawa setiap murid-murid yang daripada keluarga miskin tidak berpeluang untuk mendapatkan akses pendidikan yang secukupnya. Jadi dengan adanya bantuan yang ditawarkan oleh setengah badan mungkin boleh membantu anak yang tadi tu yang sangat-sangat nak belajar tadi. Tapi dengan syarat dia kena dapatkan dulu, kena lepaskan dulu syarat kelayakan untuk dia dapatkan beasiswa itulah. Macam contoh nombor 2 tadi tu. So dia kena belajar bersungguh-sungguh untuk rebut peluang itu. Okay, yang keempat adalah pengaruh pengalaman hidup terhadap motivasi belajar. Yang kelima, kepercayaan terhadap potensi diri. Dia yakin bahawa diri dia boleh pergi walaupun orang di sekeliling dia cuba untuk menjatuhkannya ataupun tidak bersetuju dengan keputusan yang dia ambil, iaitu menyambung belajar dan sebagainya. Itu adalah salah satu potensi yang dia yakin. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh raka sebaya. Yang ini sesuai untuk contoh 1, 2 dan 3. Kita tengok contoh 3 tadi ialah seorang anak peniaga nasi lemak sering gagal dalam peperiksaan, tekad mengisap dadah dan ponteng sekolah. Yang mana dia bukan sahaja mengalami mobiliti sosial yang orang kata apa yang menaik, tapi dia terbalik. Dia lagi turun lagi. Menjatuhkan lagi kedudukan sosial dia dalam kalangan masyarakat, iaitu mengambil dadah, ponteng sekolah, menimbulkan persepsi buruk terhadap dirinya. Baik, ada pun kes lagi satu iaitu murid-murid daripada latar belakang keluarga SES tinggi. Ni senang cerita orang kata M40 ke T20 lah, senang cerita. Murid-murid kaya. Jadi kita tengok contoh-contoh yang ada ni. Pertama saya datangkan murid kaya cenderung ditempatkan di institusi pendidikan swasta atau sekolah-sekolah berprestij. Sebab antara sebabnya adalah dia nak kekalkan status ataupun kedudukan sedia ada dia lah, menjaga nama baik mereka sebagai orang-orang kaya ataupun orang-orang yang berada. Kemudian yang kedua adalah murid berlatar belakang pendapatan tinggi sering diberikan program khas seperti program pembangunan bakat pada usia yang lebih muda lagi, daripada usia yang lebih awal lagi. Yang ini sebab dia nak mempercepatkan mobiliti sosial dalam family dia tu. Sebab dia sedar bahawa potensi diri seorang individu tu kalau congkil lebih awal, maksudnya orang akan lebih pandang tinggi lagi lah, dan lebih pandang dengan rasa hormat lagi. Sebab dia mampu untuk menguasai sesuatu perkara itu dalam usia yang lebih awal lagi. Baik. So, kedua-dua contoh ini kita boleh simpulkan bahawa faktor yang mendorong kepada mobiliti sosial positif ini adalah faktor kelebihan. Sebab kita tahu orang kaya boleh dapatkan segala-galanya dan boleh akses semua sebanyak mana tanpa had yang mereka mengikutlah keinginan mereka. Baik, yang pertama adalah pendidikan berfungsi sebagai pemerkukuh status sosial. Sebab mereka tahu pendidikan ini adalah satu bidang yang sangat penting dalam satu-satu institusi kekeluargaan. Lebih-lebih lagi bila kita nak menjaga nama baik keluarga, nak menjaga nasab ataupun keturunan melalui pendidikan ataupun taraf pendidikan yang berkualiti lah, daripada generasi kecil maupun generasi yang besar dia. Kemudian aspirasi akademik yang tinggi selaras dengan jangkaan keluarga. Kebanyakannya orang-orang kaya ni ibu bapa dia sangat menitik beratkan pendidikan. Dia nak anak dia jadi orang, dia tak nak anak dia terlibat dengan perkara-perkara yang negatif ataupun salah bergaul sehingga menyebabkan mereka tidak berjaya
seperti mana yang diharapkan oleh masyarakat yang pandang keluarga mereka yang kaya itu. Macam tu. Kemudian yang ketiga, terdedah dengan persekitaran kompetitif yang sering berorientasikan pencapaian akademik. Kebanyakannya ataupun lazimnya lah, keluarga-keluarga orang kaya ni, kenalan-kenalan mereka pun kaya-kaya juga. Jadi mereka sentiasa membandingkan antara satu sama lain pencapaian anak-anak mereka. Jadi wujudnya suatu daya saing yang orang kata masih sihat dan boleh menimbulkan cetusan motivasi untuk seorang anak itu belajar bersungguh-sungguh. Ah, dan apabila mendapatnya keputusan yang baik, maka mereka boleh membangga dengan apa yang mereka dah hasil, apa yang mereka dah usahakan, macam tu. Kemudian yang keempat adalah akses pembelajaran yang sangat luas dan tidak terhad. Yang mana kita tahu orang kaya ni bila kita belajar, bila mereka belajar, dia orang ada tablet, dia orang ada TV, ada smart TV dan sebagainya. Jadi mereka sangat-sangatlah terdedah dengan kepelbagaian peranti serta kepelbagaian sumber pembelajaran. Jika mereka rasa nak hantar anak mereka pergi tuition, mereka akan hantar anak mereka pergi tuition. Dan nak hantar kelas tambahan, akan hantar kelas tambahan. Kalau nak dapatkan device yang terbaik untuk anak belajar, mereka akan dapatkan demi memastikan kemenjadian anak-anak mereka. Itu yang kita panggil mobility sosial meningkat positif tu. Dan yang terakhir sekali adalah faktor kelebihan ini adalah untuk menjaga nama baik keluarga daripada tercemar lah. Ini saya highlightkan contoh yang last, iaitu anak seorang jurutera gagal peperiksaan SPM disebabkan leka dengan kemewahan yang ada. Yang ni pun kebiasaannya kita banyak jumpa dekat realiti sebenar pun, yang mana ianya sebenarnya mengalami penurunan kedudukan sosial, yang pada hakikatnya bapanya seorang engineer, tapi anak dia punya pencapaian SPM setaraf dengan orang yang tak belajar tinggi ataupun orang yang tak boleh tak mendapatkan akses pendidikan yang cukup, seolah-olah begitu. Jadi itu untuk faktor kelebihan dalam kes ini. Setelah kita melihat kedua-dua mobility sosial dalam konteks yang berbeza, iaitu dalam konteks murid SES rendah dengan murid SES tinggi, baik, kita akan buat satu pertimbangan dalam kita nak justify mengapa perubahan pendidikan itu berlaku. Jadi kita simpulkan secara mudah, yang mana saya mengeluarkan beberapa isu yang datang daripada contoh-contoh tadi. Baik, yang pertama, ketidakseimbangan akses sumber pembelajaran antara murid B40, murid miskin lah, dan murid berkemampuan tinggi ataupun murid berada. Yang kedua adalah perbezaan tahap kesedaran pendidikan dalam kalangan keluarga. Misal kata kalau kebanyakan orang miskin, parents dia tak tekankan sangat untuk belajar, malah disuruh untuk bekerja, untuk sara hidup tanpa menekankan elemen pendidikan tu. Berbeza dengan orang kaya, mereka dah ada duit, dah ada segala-galanya, cuma nak kekalkan saja mereka punya kedudukan melalui pendidikan. Kemudian budaya dan persekitaran pembelajaran di rumah yang berbeza antara murid B40 dengan murid kaya. Kita pun tengok kalau murid miskin kebanyakannya pun tak ada ruang belajar sendiri secara peribadi. Ada yang belajar di dapur, ada yang belajar di ruang tamu, ada yang belajar di bilik tidur ibu ataupun di luar, sebab terhadnya ruang rumah yang ada. Berbeza dengan orang kaya, ada ruang sendiri, ada bilik belajar yang kondusif, membantu mereka untuk belajar dengan baik. Baik, yang keempat adalah motivasi murid B40 bergantung sepenuhnya kepada diri sendiri berbanding murid kaya yang memiliki sistem sokongan berstruktur. Murid B40 ni kebanyakannya kalau nak belajar kena kuat semangat sebab dia tak ada support system. Berbeza dengan anak orang kaya yang kebanyakannya parent dia sangat menyokong, apatah lagi keluarga besar mereka, extended family mereka, sangatlah menyokong. Baik, yang terakhir adalah ketidaksamaan peluang dalam mendapatkan pembelajaran bermakna, khususnya dari perspektif pendedahan teknologi. Yang ini saya highlightkan elemen teknologi sebab dia bukan sebahagian daripada kemenjadian proses PDP dalam masa kini punya pendidikan.
Baik, perkara-perkara ini, isu signifikan ini, dia memberi satu implikasi mobiliti sosial yang mana kita boleh katakan bahawa berlakunya keciciran dalam pembelajaran murid B40. Kemudian yang kedua, mudah berlaku konflik, sama ada konflik intrapersonal atau interpersonal. Yang ini sering berlaku dalam kalangan murid-murid B40 ataupun murid-murid latar belakang keluarga SES rendah. Dan yang ketiga, ketirisan peluang pendidikan bermakna dan alam pekerjaan secara elitism. Yang ini pun ada unsur elitism yang mana kadang-kadang sistem pendidikan pun mengamalkan budaya elitism, memecahkan golongan-golongan elit, mengasingkan golongan elit dengan golongan yang biasa. Golongan yang berada dengan golongan yang miskin, dengan keadaan jurang yang sangat jauh, menyebabkan integrasi nasional itu semakin rapuh dan berkurang. Baik, yang keempat adalah meningkatkan jurang pendedahan digital. Kemudian ketidakseimbangan pencapaian akademik dan mengakibatkan tekanan emosi dan psikologi. Baik, ketidakseimbangan pencapaian akademik ini macam biasalah, murid kaya akan selalunya perform dalam akademik, manakala budak yang tidak mendapatkan akses yang cukup akan berada dalam paras-paras lulus ataupun galus. Dan yang akhir sekali mengakibatkan tekanan emosi ini kebanyakannya berlaku pada pelajar-pelajar yang B40. Kini kita sudah tiba kepada segmen perbincangan perubahan dalam pendidikan. Jadi yang mana kita dekat dalam slide ini kita akan tahu apa perubahan dalam pendidikan yang dimaksudkan itu. Jadi saya datangkan 4 inisiatif perubahan dalam pendidikan yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Jadi yang pertama adalah terdiri daripada transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ni saya akan bincangkan dari sudut PPPM 2013-2025 dan lagi satu pelan yang baru iaitu rancangan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 sebagai susulan kepada PPPM 2013-2025. Kemudian budaya sekolah yang terdiri daripada program transformasi sekolah ataupun TS25. Kemudian inovasi dalam pendidikan yang mana membincangkan soal integrasi teknologi digital dalam PDP. Kemudian penggunaan kecerdasan buatan dan bahan pembelajaran interaktif. Dan yang akhir sekali adalah pembelajaran bermakna, iaitu merangkumi pemerkasaan pedagogi kontemporari bersifat kontekstual, serta penekanan terhadap unsur 6C, aplikasi ilmu, pembelajaran sepanjang hayat dan student-centered pedagogi. Baik, keempat-empat ini saya telah mengenal pasti ciri kesamaannya yang mana masing-masing menekankan beberapa penyelarasan yang menyokong agenda-agenda tertentu lah. Misal kata, keempat-empat ini sangatlah menekankan dasar zero reject policy yang mana pendidikan ini tak bersifat eksklusif, sebaliknya bersifat inklusif, melibatkan semua pelajar untuk mendapatkan hak asasi pendidikan itu secara saksama dan adil tanpa melihat kepada latar belakang SES mereka lah. Kemudian keempat-empat inisiatif ini juga menyokong seruan UNESCO dalam Wawasan 2030 iaitu Maklumat Pembangunan Mampan SDG elemen keempat iaitu pendidikan berkualiti. Kemudian yang ketiga, menyokong dasar digital negara dan kerangka digital antarabangsa yang mana saya dapati bahawa ada satu kerangka ini dipanggil sebagai Teknologi Integration Matrix TIM yang menekankan khusus saja kepada penggunaan digital dalam sesi pengajaran dan pembelajaran untuk guru-guru dan murid-murid. Kemudian yang keempat, memupuk integrasi nasional dan perpaduan. Akhir sekali menyokong pemetaan konsep kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Baiklah, kita pergi kepada transformasi pendidikan perbincangan kita yang pertama dari sudut PPPM 2013-2025.
Yang mana dalam dokumen ini menekankan beberapa perkara yang boleh kita hubung kaitkan dengan mobiliti sosial murid-murid sekolah rendah. Yang pertama, dalam aspirasi sistem penekanan equity pendidikan bagi merapatkan jurang sosioekonomi. Baik, inisiatif banyak telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti bantuan persekolahan, sokongan pembelajaran dan intervensi khusus bertujuan memastikan murid berkeupayaan rendah tidak ketinggalan berbanding murid berkemampuan tinggi. Sekaligus melicinkanlah ataupun mengurangkan risiko keciciran murid P40. Jadi kita boleh tengok antara bantuan tu adalah bantuan awal persekolahan BAP, lepas tu ada rancangan makanan tambahan RMT, lepas tu kita ada PSS, program susu uh, PSS, program susu. Kemudian ada kumpulan wang amanah pelajar miskin, KWAPM. Okay. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi dan kredibiliti guru. Yang mana KPM ni berhasrat untuk meningkatkan kualiti guru melalui latihan profesional untuk meningkatkan kualiti PDP mereka. Jadi dalam latihan ini diselipkan ataupun ditekankan tentang perbaharui ilmu dan pendedahan terhadap keperluan semasa seperti teknologi ataupun AI, teknik pengajaran terkini dan sebagainya lah, ataupun amalan terbaik. Kemudian perkara-perkara ini dilakukan melalui perkongsian amalan terbaik melalui program PLC, iaitu Professional Learning Team lah. Yang ini dalam konteks TS25, yang mana guru-guru akan berkongsi amalan yang terbaik untuk diamalkan secara bersama dan menjadikan satu pembelajaran yang kondusif lah untuk murid-murid. Kemudian program pembangunan profesional berterusan CPD. Dan lagi satu latihan dalam perkhidmatan LDP dipanggil. Ladap. Kemudian pengukuhan akses pendidikan dan pengurangan jurang bandar luar bandar. Baik, KPM melaksanakan perluasan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur sekolah, program bantuan dan peningkatan enrolment. Jadi antara perkara yang boleh kita selidik, peruntukan belanjawan Madani 2025 sebanyak 2 bilion ringgit Malaysia sahaja untuk menaik taraf sekolah di seluruh negara termasuklah di Sabah dan Sarawak, serta 1 bilion ringgit Malaysia untuk menyelenggara sekolah-sekolah daif. Kemudian kita tengok pula dalam konteks rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035, yang mana merupakan satu pelan barulah untuk kurikulum baru 2027, lanskap pendidikan baru selepas tamatnya PPPM 2013-2025. Baik, ini adalah kesinambungan daripada dokumen tadi, yang mana ada beberapa teras yang sangat berkait rapat dengan mobiliti sosial murid-murid. Baik, yang pertama saya gariskan apa yang saya dapat teras strategik kedua, iaitu mengoptimumkan potensi murid melalui pengalaman pembelajaran yang bermakna. Baik, dalam konteks teras ini dibincangkan bahawa murid-murid akan dibangunkan bakat-bakat mereka secara holistik dalam pelbagai bidang yang mereka minati, yang ingin mereka ceburi. Contohnya macam bidang STEM, TVET, sukan dan seni. Jadi keupayaan mereka yang ada tu akan cuba untuk dioptimumkan, akan cuba digilap seholistik yang mungkin. Jadi selain itu juga dia menekankan penguasaan kemahiran berfikir secara computational. Kalau macam sebelum ni kita hanya didedahkan dengan kebolehan berfikir secara 4C je, iaitu kolaboratif, yang boleh kooperatif, kemudian kreatif. Tapi ini pada yang pelan kali ini dia mengetengahkan prinsip berfikir computational, yang mana murid ni boleh membuat keputusan sendiri dan menyelesaikan masalah. Keputusan yang dia buat tu pun adalah keputusan yang 90% tepat dan boleh diterima di sisi masyarakat lah norma dia.
keputusan itu. Kemudian melibatkan kerjasama strategik dan usaha sama antara pihak berkepentingan untuk menjayakan teras ini. Baik, antara inisiatif yang dilakukan adalah melaksanakan program perintis seperti My Bakat Expo, program aspirasi kerjaya, lawatan ke industri untuk memupuk motivasi dan minat murid-murid supaya mereka konsisten untuk menggilap potensi sedia ada mereka itu. Sekaligus untuk menyiapkan mereka ke bidang yang mereka nak pergi tu. Kemudian strategi keempat, mengoptimumkan potensi murid melalui pengalaman pembelajaran yang bermakna. Baik, apa yang saya dapat adalah KPM nak memperkasa pelaksanaan AI powered personalized learning dalam usaha memperkasa penggunaan teknologi dalam PDP. Baik, antara persiapan KPM yang ditulis dalam dokumen ini adalah menyediakan tutor pintar sebagai tutor peribadi yang boleh membimbing murid sewaktu belajar. Yang kedua, membina integrasi XR iaitu kita panggil realiti lanjutan untuk pembelajaran multimodal demi memberi pengalaman pembelajaran realistik. Yang ketiga, memperkasa penggunaan D5 3.0 yang berasaskan AI dengan dilengkapi model bahasa raya dan sokongan emosi untuk kegunaan murid, pendidik dan jabatan-jabatan. Jadi kesemua teras strategi yang dibincangkan ini adalah maklumatnya satu adalah untuk mewujudkan atau melahirkan insan sejahtera yang memiliki kompetisi beradab, berilmu, berkemahiran, kemudian berdaya tahan dan berkeyakinan. Yang mana kompetisi ini mendorong kepada satu hala tuju utama iaitu meningkatkan mobiliti sosial individu tersebut. Selain itu, kita boleh tengok juga dari perspektif budaya sekolah. Budaya sekolah ni kita boleh tengok dalam program transformasi sekolah iaitu TS25. Baik, yang pertama saya highlightkan dekat sini, saya gariskan bahawa budaya sekolah berasaskan kesejahteraan murid. Yang mana sekolah menekankan student well-being environment. Sekolah menekankan penerapan nilai murni sewaktu apa jua interaksi yang berlaku dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Kemudian penekanan juga terhadap hubungan guru-murid yang sihat serta sokongan emosi dan pengurusan stres murid melalui program-program yang bersesuaian. Contohnya macam dekat sekolah kita ada program mentor-mentee, ada program camp bina semangat dan sebagainya sesuai untuk membina ataupun memelihara kesejahteraan murid supaya murid tak stres belajar ataupun murid tak berasa kurang tak berasa kurang keyakinan. Okey, baik. Untuk yang kedua, program sokongan intervensi murid berisiko dalam konteks pemulihan dan pengayaan. Baik, bimbingan secara menyeluruh dan berterusan kepada murid melalui agenda intervensi seperti kelas pemulihan literasi dan numerasi atau program pengayaan untuk murid yang cemerlang. Baik, kita boleh tengok contoh tu. Selalunya kalau macam murid yang lemah, kita akan hantar ataupun kita buat satu program klinik matematik ataupun klinik jawi dan sebagainya. Manakala murid yang lebih bijak ini, yang boleh menguasai konten lebih awal ni, yang terdiri kebanyakan daripada orang yang kaya, mereka boleh pergi ke ke aktiviti luar yang melibatkan akademik lah, perbincangan akademik. Tapi tak bermakna terbatas untuk orang kaya saja. Sekiranya orang murid miskin itu menguasai konten lebih baik daripada orang kaya itu, maka dia lebih layak untuk pergi kepada program luar tu lah. Okay, jadi murid BA40 dibantu mengajar asas akademik, manakala murid berkemampuan tinggi dipercepatkan pencapaian. Okey, yang ketiga, budaya pencapaian dan persaingan sihat dalam sekolah. Sekolah menggalakkan pertandingan akademik, kurikulum dan inovasi murid seperti dalam STEM, robotik ataupun kuis akademik lah. Jadi murid kaya dan murid miskin bersaing dalam ruang yang sama. Membolehkan bakat dinilai berdasarkan prestasi yang ditonjolkan dalam bidang yang diceburi.
Baik, yang terakhir, penglibatan ibu bapa melalui PIBG dan program komuniti sekolah. Jadi PIBG berperanan menyokong aktiviti sekolah, menyumbang sumber yang diperlukan dan menggalakkan penglibatan inklusif ibu bapa dalam usaha membentuk kemenjadian murid. Jadi PIBG ni adalah platform untuk menyumbang segala kepakaran ataupun keperluan sekolah sama ada dari sudut kewangan uh, ataupun tenaga mahir dan sebagainya lah untuk memastikan kesejahteraan murid-murid di sekolah. Kini kita pergi kepada inovasi dalam pendidikan dalam soal pemanfaatan digital dan pengurusan PDP. Baik, saya keluarkan beberapa isi di sini. Yang pertama, penggunaan teknologi interaktif dan gamifikasi dalam PDP. Baik, permainan interaktif ni sepatutnya guru-guru mengamalkan dalam PDP mereka. Contohnya, kuis digital, permainan pendidikan dan aplikasi interaktif yang boleh meningkatkan pelibatan murid dalam pembelajaran serta memperkasa maklum balas pembelajaran yang berkesan. Contohnya, kita boleh fikirkan word wall ataupun quizzes yang mana membolehkan murid itu untuk kekal fokus dalam aktiviti PDP. Baik. Kemudian yang kedua, memanfaatkan LMS demi pembelajaran yang sistematik. LMS terdiri daripada Learning Management System. Baik. Guru menggunakan platform seperti Google Classroom atau Padlet untuk meletakkan kandungan atau sumber pembelajaran tambahan bagi memudahkan murid mengakses dengan percuma dan cepat. Jadi inilah manfaat sekiranya kita gunakan LMS supaya murid-murid dekat rumah boleh belajar dahulu ataupun murid uh, boleh baca, boleh dapatkan input tambahan daripada sesi pengajaran lepas. Kemudian inovasi pedagogi berasaskan projek dan penyelesaian masalah, project based learning. Baik, untuk yang ini murid didedahkan kepada pembelajaran berasaskan projek yang melibatkan situasi sebenar. Dan selalunya akan berkait rapat dengan pendekatan STEM, robotik, alam sekitar ataupun yang sewaktu dengannya. Jadi perkara ini memberi peluang kepada murid untuk mengetengahkan idea peribadi. Tak kisahlah dia murid miskin ke ataupun dia murid kaya sekalipun, dia berhak untuk memberi satu jalan penyelesaian dalam konteks mencipta solusi untuk satu-satu masalah yang ditampilkan, begitu. Kemudian amalan pembelajaran hybrid, blended learning sebagai perluasan ruang pembelajaran. Baik, untuk yang ini menggabungkan pembelajaran bersemuka dan dalam talian bagi meningkatkan fleksibiliti akses ilmu. Contohnya macam murid B40, dia dapat peluang untuk belajar extra time di luar waktu sekolah dengan guru yang sama, tapi murid yang kaya dapat optimumkan pembelajaran kendiri secara lebih mendalam. Sebab dia ada device apa-apa dan sebagainya kan. So murid B40 pula boleh keep in touch dengan dengan guru untuk tambah baik pemahaman mereka di sewaktu di kelas. Dan pemanfaatan digital ni sangatlah berkait rapat dengan kerangka 3E, yang mana 3E ni terdiri daripada engage, enhance, extend. Okay, engage ni adalah kita nak pastikan murid-murid itu sentiasa fokus dalam kelas, keterlibatan dia ada dalam sesi pembelajaran kita dengan kita gunakan toolkits digital. Kemudian enhancement ni kita lebih kepada meningkatkan kefahaman mereka melalui penggunaan digital, dan extend tu adalah membolehkan murid-murid ini berkongsi pendapat ataupun dan sampai ke tahap yang paling tinggi lah untuk mereka menggunakan teknologi. Kemudian kita pergi kepada pembelajaran bermakna. Yang ini saya keluarkan satu isu, iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Baik,
Dalam pembelajaran sepanjang hayat ni, saya pecahkan lagi kepada dua komponen, iaitu penekanan terhadap konsep heutagogi dan yang kedua adalah amalan pedagogi terkini bersifat kontekstual. Yang mana kedua-dua ni akan bergabung dan membentuk satu impak terhadap mobiliti sosial lah. Baik, yang pertama, heutagogi kita tengok satu-satu. uh, Merupakan suatu pembelajaran kendiri lah berasaskan pilihan dan autonomi murid. Jadi murid tu sendiri bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Kemudian gaya pedagogi ini menekankan keupayaan murid untuk menentukan apa, bagaimana dan bila mereka belajar berdasarkan minat dan keperluan sendiri. Dalam konteks ini, murid dilatih untuk mengurus pembelajaran sendiri melalui refleksi penilaian kendiri dan penetapan matlamat. Kemudian pembelajaran ini adalah berkonsepkan pembelajaran berterusan yang mana dia berlaku di luar bilik darjah dan di mana saja mereka berada. Baik, untuk amalan pedagogi terkini pula, dia kena bersifat kontekstual. Kemudian kandungan pembelajaran akan dikaitkan secara langsung dengan dengan realiti kehidupan murid seperti pengurusan kewangan asas, kesihatan dan persekitaran komuniti. Uh, Perkara ini menjadikan PDP sentiasa berpaksikan ciri pembelajaran abad ke-21. Kemudian menggunakan pendekatan yang fleksibel seperti pembelajaran terbeza, pembelajaran inquiry, pembelajaran kooperatif dan pembelajaran terarah terkendiri ataupun pembelajaran yang student centered ataupun yang berpusatkan murid. Baik, bila adanya kedua-dua elemen ini dalam satu-satu sesi pengajaran dan pembelajaran, maka kita boleh anggap satu impak terhadap mobiliti sosial itu akan tercetus. Contohnya macam kedua-duanya akan menghasilkan murid yang lebih berdikari dan berdaya tahan, yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan dan ekonomi. Kemudian murid B40 dapat bina kesedaran dan tanggungjawab terhadap pembelajaran sebagai alat perubahan hidup. Manakala murid berkemampuan tinggi memanfaatkan kebebasan ini untuk menguasai ilmu di luar konteks perbincangan. Kemudian membolehkan murid terus meningkatkan kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran sekaligus menyokong mobiliti sosial jangka panjang. Seterusnya adalah implikasi kebat dan kompetensi 6C. Masih lagi dalam pembelajaran bermakna, sebab ini merupakan salah satu daripada komponen pembelajaran bermakna yang penting juga. Baik, penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat. Pembelajaran bermakna mengutamakan keupayaan murid untuk menganalisis, lepas tu menilai dan mencipta idea baru. Ini dilaksanakan melalui soalan terbuka ataupun perbincangan kes dan penyelesaian masalah. Yang mana inilah yang kita panggil sebagai kebat. Jadi kebat ni melatih murid menjadi individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan, membuat keputusan serta-merta dengan tepat, kemudian menyelesaikan masalah kompleks dalam kehidupan sebenar melalui solusi yang bersifat, orang kata apa, kreatif dan pelbagai. Kemudian kebat diintegrasikan dalam pentaksiran melalui item beraras tinggi dalam peperiksaan dan juga melalui PBD ataupun pentaksiran bilik darjah yang menilai keupayaan berfikir murid secara berterusan. Untuk kompetensi 6C, sedia maklum bahawa 6C merujuk kepada 6 kemahiran utama dalam pembelajaran bermakna, yang mana mengharapkan seorang murid ini untuk berdaya saing secara holistik melalui perspektif communication, iaitu komunikasi, collaboration, iaitu kolaborasi, critical thinking, kemahiran berfikir secara kritis, creativity, kreatif, karakter, iaitu memiliki sahsiah yang baik, dan citizenship, iaitu kewarganegaraan. Kesemua elemen ini berfungsi sebagai asas pembinaan keupayaan murid yang melangkaui pencapaian akademik semata-mata. Jadi apa impaknya terhadap mobiliti sosial? Jadi murid B40 berpeluang membina keyakinan diri dan kebolehan bersuara, manakala murid berkemampuan tinggi memperkukuh keupayaan komunikasi sebagai aset kepimpinan masa depan. Murid daripada pelbagai latar belakang
berinteraksi dan membina jaringan sosial sekaligus mengurangkan jurang sosial dalam bilik darjah, membentuk murid yang beretika dan memiliki jati diri untuk kejayaan jangka panjang tanpa mengira latar belakang. Dan yang terakhir sekali, membenarkan persaingan secara sihat dan bermakna dalam kalangan murid. Dalam kesempatan ini, saya pun melampirkan persekitaran pembelajaran PAK 21 sebagai penggerak kepada mobiliti sosial murid-murid sekolah rendah. Berdasarkan bacaan saya lah. Jadi terdapat 4 perkara yang boleh kita sentuh. Pertama, susunan bilik darjah itu sendiri, susunan meja, yang mana akan memberi impak dari segi murid daripada keluarga pendapatan rendah dapat berkomunikasi, dapat berinteraksi dengan murid yang kaya ataupun murid M40. Kemudian peraturan kelas. Peraturan kelas ini diwujudkan bagi mengurangkan gangguan pembelajaran khususnya bagi murid yang kurang sokongan dekat rumah. Yang ini berlaku untuk mereka yang ada big family in ruangan yang rumah yang agak kecil. So ini berlaku pada murid-murid latar belakang SES rendah, serta memastikan semua murid dapat belajar dalam persekitaran yang stabil dan adil. Kemudian papan ganjaran, yang ini untuk menggalakkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam kalangan murid, terutamanya murid B40, untuk berusaha meningkatkan prestasi tanpa bergantung kepada kelebihan luar seperti tuition. Baik, yang terakhir sekali adalah parking lot, yang mana memberikan peluang kepada murid yang kurang berani untuk bersuara atau kurang yakin untuk tampil ke hadapan, berkongsi idea ataupun refleksi. Jadi dia bantulah murid tersebut sekaligus memastikan semua murid terlibat dalam proses pembelajaran secara inklusif. Okay, di sini saya melampirkan juga peranan guru menyokong perubahan pendidikan. Apa yang sepatutnya warga pendidik buat apabila telah dihidangkan di hadapan kita dengan kepelbagaian perubahan pendidikan ataupun transformasi pendidikan. Baik, yang pertama adalah guru sewajarnya menjadi model teladan ataupun role model ataupun kedua hasanah kepada murid-murid. Baik, yang kedua adalah mengenal pasti dan membangunkan potensi murid secara individu. Yang ketiga, memupuk kesedaran dan motivasi terhadap kepentingan pendidikan khususnya kepada mereka yang murid-murid yang datang daripada latar belakang pendapatan rendah keluarganya. Kemudian yang keempat, sebagai ejen penyamarataan peluang pembelajaran, yang mana guru tidak menyekat hak mereka, murid-murid ini, ataupun melakukan sebarang diskriminasi untuk mereka belajar, membezakan murid-murid yang pandai ataupun murid-murid yang lemah. Baik, yang terakhir sekali adalah mengaplikasikan pedagogi masa kini secara berkesan. Baik, tibalah kita ke rumusan akhir, iaitu saya datangkan kesan mobiliti sosial yang positif lah, hasil daripada perubahan pendidikan yang telah kita sentuh keempat-empat tadi. Baik, yang pertama adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan mobiliti menegak ataupun kita panggil sebagai upward mobility. Kemudian meningkatkan integrasi sosial dalam kalangan murid, yang mana kita menggalakkan hubungan interaksi antara murid yang miskin ataupun yang kaya. Kemudian yang ketiga, mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial ataupun kita panggil social inequity gap. Dan yang keempat, pengukuhan kestabilan sosial jangka panjang, yang mana akan mendorong kepada kehidupan masyarakat yang harmoni dan penuh dengan perpaduan. Yang keempat, meningkatkan taraf sosioekonomi individu dan keluarga, yang mana kita menggalakkan suatu pembelajaran yang bermakna kepada murid-murid. Akhirnya mereka keluar daripada sekolah dalam keadaan yang lebih bersedia menghadapi cabaran dunia. Seterusnya cuba untuk meningkatkan taraf kehidupan diri ataupun cuba untuk menyelesaikan dirilah. Kemudian yang terakhir sekali adalah meningkatkan daya saing akademik dan profesional. Baik, saya rasa itu sahaja daripada saya.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.